wabarakatuh. Kami dari kumpulan sekolah menengah Sungai Layang ingin mengutang ke projek Kokopit Hall Panca. Saya bernama Imam Kemal bin Ghazali. Saya Din Syikran Syamsul Zamri. Saya Muhammad Al-Hafki bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Arif bin Bali. Membentangkan tentang pengenalan Kokopit Hall Panca iaitu CHP. CHP ialah satu inovasi pertanian yang direka khas untuk membantu proses menebuk lubang tanaman pada meja kokopit bagi sistem fertigasi meja. Alat ini dibangunkan untuk memudahkan kerja penyediaan tapak tanaman supaya lebih cepat, kemas, seragam dan ergonomi. Dalam sistem fertigasi meja, proses menebuk lubang tanaman secara manual sering mengambil masa yang lama serta menghasilkan saiz lubang yang tidak sekata. Oleh itu, CHP diperkenalkan sebagai penyelesaian praktikal bagi meningkatkan kecakapan kerja pertanian moden. Latar belakang projek sistem fertigasi meja semakin popular kerana lebih bersih, tersusun dan sesuai digunakan di sekolah, kawasan bandar serta ladang berskala kecil. Begitu, proses menyediakan lubang tanaman pada meja kokopit masih dilakukan secara manual menggunakan tangan atau alat yang kurang sesuai. Keadaan ini menyebabkan lubang tanaman tidak seragam. Masa penyediaan lubang tanaman tidak seragam. Kokopit mudah bersepak. Masa penyediaan menjadi lebih lama. Penggunaan cepat penat. Risiko kecederaan kecil pada tangan. Berdasarkan masalah tersebut, projek CHP dibangunkan bagi menghasilkan alat yang lebih bersara pengguna, ringan, mudah digunakan dan sesuai untuk kegunaan pendidikan serta pertanian komersial kecil. Proses menebuk lubang tanaman pada meja kokopit mengambil masa yang lama. Lubang tanaman yang dihasilkan tidak seragam dari segi saiz dan kedalaman. Penggunaan alat biasa menyebabkan kokopit bersepah dan pembaziran media tanaman. Penggunaan mengalami keletihan tangan apabila melakukan kerja secara berulang. Penggunaan alat biasa menyebabkan kokopit bersepah dan pembaziran media tanaman. Pengguna mengalami keletihan tangan apabila melakukan kerja secara berulang. Tiada alat khas yang mudah digunakan untuk sistem fertigasi meja di sekolah atau kebun kecil. Objektif projek ini dihasilkan untuk menghasilkan alat untuk menebuk lubang tanaman pada meja kokopit dengan lebih mudah. Projek ini juga mempercepatkan proses penyediaan media fertigasi meja, menghasilkan lubang tanaman yang seragam dan kemas, dan menggunakan pembalian media kokopit. Selain itu, dia dapat meningkatkan kecekapan dan keselesaan pengguna semasa bekerja. Bahan dan alatan. Bahan 1. Pet PVC. 2. Penyambung pet PVC. 3. Pemegang plastik atau bekas. 4. Skru. 5. Kokopit dan alatannya. 1. Mesin pemotong PVC. 2. Groovy. 3. Pembaris. 4. Marker pen. 5. Pisau pemotong. Dan akhir sekali kertas pasir. Yang keenam, kertas pasir. Menghasilkan kokopit Hall Panca atau CHP. Langkah pertama, penyediaan bahan. Sediakan semua bahan dan alatan yang diperlukan seperti pipe PVC, pemegang dan peralatan pemotongan. Langkah kedua, pemotongan pipe PVC. Potong pipe PVC mengikut ukuran yang sesuai sebagai bahagian penebuk lubang. Langkah ketiga, membentuk bahagian penebuk. Bahagian hujung pipe diasah atau dibentuk supaya lebih tajam untuk memudahkan proses menebuk kokopit. Langkah 4, memasang pemegang. Pasangkan pemegang pada bahagian atas alat menggunakan gam PVC atau skru bagi memberikan cengkaman yang lebih selesa. Langkah 5, kemasan projek gosok bahagian tajam. Menggunakan kertas pasir dan pastikan alat selamat digunakan. Pengujian produk. Uji alat pada meja kokopit di meja fertigasi bagi memastikan lubang yang dihasilkan kemas dan penyediaan media tanaman menghasilkan lubang tanaman yang seragam, mengurangkan keletihan pengguna, menjimatkan masa dan tenaga, mengurangkan pembaziran kokopit, mudah digunakan oleh murid dan petani, ringan dan mudah dibawa kos pembuatan rendah, sesuai untuk projek STEM dan pertanian sekolah. Sustainable Development Goals berkaitan SDG 2 Zero Hunger
membantu meningkatkan pengeluaran tanaman melalui sistem fertigasi yang lebih cekap dan teratur. SDG 9, Industri, Innovation dan Infrastruktur, menggalakkan inovasi dalam teknologi pertanian menggunakan alat yang praktikal dan mesra pengguna. SDG 12, Responsible Consumption and Production, mengurangkan pembaziran media tanaman serta meningkatkan penggunaan sumber secara cekap. SDG 13, Climate Action, menggalakkan pertanian moden yang lebih sistematik dan lestari. Kesimpulan, Kokopit Hall Panca CHP merupakan satu inovasi mudah tetapi sangat membantu dalam sistem fertigasi meja. Alat ini dapat meningkatkan kecekapan kerja, menjimatkan masa serta menghasilkan lubang tanaman yang lebih kemas dan seragam. Selain sesuai digunakan dalam sektor pertanian kecil, CHP juga sangat sesuai dijadikan projek STEM dan inovasi sekolah kerana kos pembuatannya rendah, mudah dibina dan memberi impak positif kepada pengguna. Projek ini diharap dapat membantu memodenkan amalan pertanian serta menyokong pembangunan pertanian lestari pada masa hadapan. Kami akan menunjukkan cara penggunaan Kokopit Holder Punch. Kira.